Guys, viral satu Malaysia, Amira Han atau orang kata Little Miss Han, cakap dia bukan Melayu. Dia cakap dia bukan Melayu tapi dia darah campuran Arab dan Pakistan. Sebabkan statement yang dia buat di live Instagramnya tu telah membuatkan netizen semua, ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang cakap bukan Melayu. Habis tu IC ada ke? IC warna apa? Ramai yang mula petikai, guys. Jadi kat sini isunya Amira Han, iaitu adik kepada usahawan selebriti terkenal Nia Lopa, telah membuatkan statement yang bahawanya dia dah tak nak dah asyik nak puaskan hati semua orang. Bila orang tanya Melayu ke, dia iakan saja. Dia cakap sebenarnya buat apa nak mengaku kan macam dia Melayu kalau dia bukan Melayu. Sebab dia cakap belah ibunya tu campuran, kiranya berbangsa Arab, belah ayahnya Pakistan. Jadi tiada Melayu langsung kat situ. Apabila Amira membuat statement ini, ramailah pula yang kata, yelah tak senang duduk lah. Untuk aku okey je apa-apa statement. Tapi aku faham lah bila ramai yang persoalkan pasal apa IC kat pengenalan. Betul juga. Mungkin orang macam nak tanyalah, betul ke kalau bukan Melayu? Macam mana pula IC-nya? Apakah bangsanya? Itu je. Kat sini hanya diorang nak tahulah kan, kacukan apa yang sebenarnya kan. Ada ke sikit campuran Melayu? Sebab ada juga cakap nama ibu kepada Amira Han ni, Amira Ottoman pula, Amira Han, sorry tersasul. Ibunya ni namanya macam Kartini ni, macam ada nama Melayu lah, macam ada kacukan Melayu, tapi tak pasti, guys. Kalau kita tak tahu, kita kena tanya mak kepada Little Miss Han sendiri, Amira Han ni sendiri. Sebab mak dia tak buat statement apa-apa pun. Hanya Amira Han yang buat statement di live. Dia kata ibunya Arab dan ayahnya Pakistan. Untuk aku tak kisah, guys, bangsa apa pun. Apa sahajalah, asalkan kita menghormati satu sama lain kan. Kita kan duduk satu Malaysia, banyak bangsa. Jadi kalau dia daripada Arab ke Pakistan pun kita hormat saja kan keturunan itu, kerana dia lahir kat Malaysia juga, kat Kelantan kan. Dan Amira Han pun cakap sebab dia pun memang lahir kat Kelantan, kalau dia tak reti cakap bahasa Melayu tu, orang boleh tampar ni. Dia sendiri cakap. Dia sendiri yang cakap statement tu. Dah duduk situ mesti tahu nak kecik Kelantan. Macam tu lah. Kiranya dia cakap dia pandai berbahasa tu kerana dilahirkan di Kelantan. Sebab tu dia pandai cakap Kelantan, bukan maknanya dia Melayu. Macam tu statementnya. Jadi apa komen korang? Korang cuba komen kat bawah. Korang like dulu, subscribe dulu. Korang komen kat bawah. Patut ke statement yang dikeluarkan tu? Adakah kejujuran Amira Han ni terlalu jujur ke, macam mengejutkan ramai peminat dia? Apa pendapat korang? Kau tengok kawan aku comel tak? Okey, guys, jadi kat sini aku rasa tak ada apa-apa sangat pun, tak ada isu pun. Aku rasa Amira Han ni dia nak bagi tahulah yang sebenarnya dia tak ada campuran Melayu. Tapi kesahihan itu dari pihak ibu kepada Amira Han ni, kena tanya ibu dia lah, memang tak ada Melayu langsung ke campurannya. Kita nak tahu juga Amira Han ni sebenarnya campuran apa, ada ke Melayu sikit ke, baru tahu kan. Jadi okeylah, bangsa apa pun okey sahaja asalkan berbakat. Lagipun dia beragama Islam kan. Kita doakan baik-baik untuk Little Miss Han ni. Sebab banyak kontroversi sebelum ini bersama boyfriendnya yang dari seberang. Tapi alhamdulillah kita hormat hubungan mereka. Cuma kadang-kadang yelah, berjiwa muda kan, adalah pakaiannya tu kadang yelah ramai yang komen seksi ke apa. Itu hak masing-masing lah. Kita boleh mendegur dan mendoakan sahaja. Betul tak, guys? Kepada boyfriendnya pun okey, dari negara seberang. Dan kita tahu mereka pun berbakat, mempunyai bakat masing-masing dalam lakonan ke. Macam Amira dalam bidang model, permodelan. Jadi kat situ aku rasa okey lah. Kalau korang tengok dekat Instagram dia pun, dia tak ada nak kisah sangat pasal apa yang orang cakap.
orang yang kritik-kritik ni kan ramai kritik itu. Ini cakap kau orang Kelantan, cakap dia Kelantan. Macam tu lah. Atau orang cakap IC mana IC kau. Ramai yang macam, janganlah macam ni guys. Jangan kita membawa negatif, sikap negatif. Mungkin ni Amira tu ni tidak bagi tahu je yang dia sebenarnya bukan orang 100% Melayu. Dia lebih kepada Arab dan Pakistan. Okeylah tu, banyak-banyak negara pun tak kisah guys. Jadi guys, kalau boleh kita cakap benda positif lah. Kat komen pun korang komen lah benda yang positif kan guys. Okay guys, jadi adalah dekat Insta story aku tengok Amira Han ni, dekat Instagram dia, dia ada share, dia sayang ibu bapanya yang comel. Nampak? Memang muka pasukannya mereka, memang muka campurannya Arab Pakistan. Dan juga dia cakap dia sayangkan boyfriend dia juga. Ini dia boyfriendnya ya. Kita tahulah banyak gambar-gambar mereka bersama, posing sama-sama cekecak. Kita kenal dah muka-muka mereka berdua ini sentiasa di mana-mana terpampang kan. Dan juga dia kata sayang kuda dia yang comel ni. Bukan satu gambar, dua gambar kuda Amira Han. Dan juga Amira juga ada kongsi dia suka mak ayah dia menanggung kehidupan dia ni. Di sini cakap dia suka. Alhamdulillah rezeki dia kan. Rezeki Amira Han. Jadi kat sini Amira nampaknya lepas dia buat statement tu dalam live tu, dia tak adalah nak cakap apa-apa. Dia hanya move on dengan hidup dia je. Dan share kat Instagram story-nya bagaimana dia sayang semua ahli keluarga dia. Dan apa sahaja yang dia buat lah. Dan pasangan dia semua kan. Jadi kat sini guys, untuk aku rasa tak kisahlah asal mana pun, sebab Niloufar pun ada darah campuran Pakistan kan. Sampai ada orang komen Niloufar tak ada bagi apa-apa statement atau tegur ke Amira tentang statement Amira tu. Aku tak rasa lah Niloufar perlu tegur. Aku rasa mungkin Niloufar boleh mungkin bagi pencerahan ke, ikut sukalah kan. Mungkin dia tak cakap tentang salah silap keluarga dia sebenar ke, boleh je kan. Sebab ramai sangat mengkritik kan adik dia, kesian juga. Mungkin ialah ahli keluarganya boleh menjelaskan dengan lebih lanjut yang sebenarnya. Mungkin diorang ada kasukan sikit ke tak, sebab banyak orang confuse sebab orang cakap ibu kepada Amira Han ni namanya kan ada Kartini semua, jadi tak macam nama Arab lah, macam nama orang dari Malaysia. Itu yang mengelirukan bila Amira Han cakap dia 100% Arab dan Pakistan. Tak apa sahaja statement pada Amira tu kita hormat. Dan untuk Niloufar pun kita tahu diorang kan, aku tak pasti sama ada mereka sebapa ke tidak, sebab ibu Kartini ni pernah bernikah sebelum ini dengan orang yang lain lah, barulah menikah dengan ayah Amira Han ni. Jadi ibu bapa Niloufar dan Nabila dan juga Amira tu tak sama ya bapa. Ibu je sama. Jadi kat situ kita tak tahulah keturunan Niloufar tu sama ke tidak. Mungkin Niloufar ada campuran Melayu ke. Jadi mungkin untuk Amira Han, Little Miss Han ni, jadi okeylah kita hormat apa yang dia cakap. Tak payahlah korang nak komen negatif-negatif, tanya IC mana. Tak apa, sebab dia kan lahir kat Malaysia. Orang Malaysia, orang Kelantan, boleh kecil Kelantan. Jadi okeylah tu maksudnya dia masih ingat di mana lahirnya dia, di mana di Malaysia. Itu okeylah tu. Mungkin dia hanya jujur nak cakap dia tiada langsung darah Melayu. Tak apalah guys, janganlah kita ambil benda tu negatif. Kita positifkan perkara itu. Dan mungkin apa sahajalah bangsa tu tak kisah, asalkan kita sentiasa teguh bersama. Dan tiada orang kata hate lah, hate komen tak nak. Kita nak positif aja, okey? Aku tak sokong Amira Han. Aku tak sokong netizen. Aku tak sokong siapa. Aku sokong kawan aku je. Ting 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 ting. Okey guys, kalau korang suka channel aku ni, korang suka konten aku, korang like and subscribe guys. Kalau boleh korang komen kat bawah apa pendapat korang. Apa pendapat korang? Korang rasa patut ke netizen ni asyik macam nak cari pasal lah, macam nak gaduh-gaduh dengan Amira kerana dia cakap dia bukan Melayu je? Perlu ke dia bergaduh-gaduh, tanya IC kat mana lah, IC apa? Aku rasa tak patut. Biar aja benda tu berlalu pergi. Okey? Okey guys, jangan lupa like, subscribe. Guys, jangan lupa tengok video-video aku yang banyak lagi sebelum ni tau. Banyak dah aku post, korang tengok macam-macam video aku ada buat sebelum ni. Okey?
Terima kasih, bye. Jangan lupa subscribe.